4.4 sampai 8.5 sahaja. So gula untuk 3 bulan ataupun biasa dekat klinik dia panggil HbA1c. Tu bacaan gula untuk 3 bulan. Maksudnya kena bawah daripada 7. Sebabnya kalau gula puasa atau gula makan kita boleh tipu. Kita puasa apa makan nak jumpa doktor ni awak jaga makan. Tapi gula 3 bulan sebab dia ambil bacaan tu untuk 3 bulan punya pemakanan. So kita tak boleh tipu kan. Kalau tinggi maksudnya memang ada kencungan. So kena sepatutnya target dia lah bawah. So macam mana nak tengok saya tanda yang kadang-kadang kita ni ada kencing manis ke? Lambat tak sembuh. Maksudnya darah tinggi. Maksudnya darah tinggi tekanan dalam darah. Dan antara simptom-simptom yang biasanya kalau seseorang tu kena darah tinggi, biasanya dia akan sakit kepala, pening-pening. Penglihatan akan jadi kabur. Dia rasa macam tak stabil lah, rasa nak pingsan berada. Biasanya bacaan normal, mulut yang bawah. Jenis yang pertama ialah jumlah kolesterol. Jumlah kolesterol tu kena 5.2 ke bawah. Lepas tu kira semua jenis kolesterol. HDL kolesterol baik kena lebih 1.1 dan triglyceride tinggi ni disebabkan pengambilan karbohidrat. So kena kurang daripada 1.7. So macam mana nak tingkatkan kolesterol? Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Islami binti Muhammad Fahmi Tang, Ketua Pusat Pengajian Dietetik. Yang dihormati Tuan Haji Hassan bin Haji Musa, Pengerusi Pawai Kampung Teluk Menegun. Yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi serta rakan-rakan pelajar sekalian. Selamat datang ke majlis penutupan program khidmat masyarakat Forever Young, Warga Emas Sihat dan Aktif. Saya Saudari Nisa Nur Syahira selaku pengerusi majlis penutupan pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di majlis penutup ini. Untuk pengetahuan para hadirin, program Forever Young, Warga Emas Sihat dan Aktif merupakan satu program khidmat. Ini juga diharap dapat menggalakkan penuaan sihat, mengurangkan risiko masalah kesihatan serta mengeratkan hubungan silaturahim antara warga emas, pihak pawai dan para pelajar. Para hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Para hadirin dipersilakan berdiri. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Aduh.
Sentiasa berkati. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadung tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Izwan Muhammad Ali. Majlis mempersilakan. أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan salam sejahtera. Salam. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nur Islami binti Muhammad Fahmi Teng, Ketua Pusat Pengajian Dietetik Fakulti Sains Kesihatan Universiti Teknik Haji Mara. Yang dihormati Tuan Haji Hassan bin Haji Musa, Pengurusi Pusat Aktiviti Warga Emas Kampung Teluk Menegun. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan sekalian. Okay, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat bersama-sama menjayakan dan menamatkan program khidmat masyarakat Forever Young Warga Emas Sihat dan Aktif dengan lancar dan jayanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita tahu, program ini telah dijalankan selama 5 minggu di Pawai Kampung Teluk Menegun yang melibatkan selama 3 Dikeringkan. Boleh pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisabihi wa asrikamni wa qulatan bilisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Madya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada program-program yang dianjurkan oleh pihak PAWI, ya, turut sama. Kita PAWI ini akan buat satu program yang menitik berat dari segi kesihatan warga emas. Ya, kita adakan senam aerobik dan sebagainya, itu semua bukan benda yang tak baik. Ya, kita adakan itu benda yang baik untuk menjaga kesihatan kita semua. Dan saya telah baru saya mengatakan tadi Hassan, Pengurusi Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Kampung Teluk Menegun. Yang dikasihi para warga emas Pawai Kampung Teluk Menegun dan para pelajar saya semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada majlis penutup program khidmat masyarakat Forever Young Warga Emas Sihat dan Aktif pada petang ini. Pada pagi ini, ya. Jadi seperti mana yang Tok Hassan, saudari Afrika tadi terangkan, kita dah ada 5 minggu di sini, ya, di mana pelajar-pelajar datang. Ya, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran kesihatan dalam kalangan komuniti. Ya. Jadi kalau yang tak tahu, kita ni pelajar-pelajar ni belajar program dietetik. Ya. Program dietetik di Fakulti Sains Kesihatan kami di UiTM Kampus Puncak Alam. Ya. Jadi apa itu pegawai dietetik kan? Dia terkenal dengan khidmat bimbingan pemakanan di hospital. Kebiasaannya terkenal di hospital lah. Kalau ada tuan-puan yang pernah ke hospital, mungkin dia kata dia refer kepada pegawai dietetik ataupun dietitian untuk ajar bab makan. Ya, mungkin ada yang kecil manis ke, kan, darah tinggi ke, jadi dia akan di-refer kepada kita untuk bagi bimbingan kesihatan, bimbingan macam mana nak makan untuk penyakit tertentu. Ya, ataupun kalau pernah wadat, ya, masuk admit hospital yang kau ada sedara mara ke, kan, yang sakit agak kritikal yang mungkin menggunakan tube feeding, yang makan guna tube, susu pakai tube, itu pun di bawah tanggungjawab pegawai dietetik. Tapi selain dekat klinikal, kita tahu sekarang Malaysia ni negara benua. Ya. Makin ramai warga emas di Malaysia. Ya. Kita punya kadar kelahiran agak menurun. Ya. Kadar Alhamdulillah. Sihat. Yang kedua, menggalakkan amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan juga aktiviti fizikal. Yang ketiga, mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti yang kita terangkan tadi, yang 3 serangkai tadi, kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. Yang Melalui pinggan suku-suku separuh. Pinggan suku-suku separuh tu paling penting lah dan paling senang untuk ingat sebab hari-hari kita makan, so kita boleh nampak macam mana makanan seimbang tu. Yang kedua adalah meningkatkan kesedaran penyakit 3 serangkai dan pengurusan pemakanan. Ketiga, menggalakkan aktiviti fizikal kaitan pencegahan jatuh, termasuk juga macam
pergerakan yang selamat untuk warga emas. Dan yang terakhir adalah menggalakkan pemilihan makanan sihat melalui demonstrasi kumpulan dan penjadualan aktiviti supaya setiap aktiviti itu teratur. Okey, tak ada masalah apa-apa insya-Allah. Okey, dan peserta menunjukkan minat dan keupayaan mengenal pasti pilihan makanan yang lebih sihat. Akhir sekali adalah penilaian impak, ada 4. Yang pertama, program berjaya meningkatkan pengetahuan pemakanan dan menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan peserta. Yang kedua, menyokong pengurusan penyakit kronik dalam kalangan warga emas melalui pendidikan berstruktur. Yang ketiga, menggalakkan aktiviti fizikal yang selamat serta kesedaran dan amalan gaya hidup sihat melalui pendekatan pendidikan dan aktiviti yang praktikal. Hasil penilaian menunjukkan respon sangat positif peserta dan program berpotensi untuk diteruskan bagi manfaat jangka panjang. Okay. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Pawai Kampung Teluk Menegun dan kepada pensyarah kami Profesor Majlis Dr. Nur Islami binti Muhammad Fahmi Teng dan semua peserta yang terlibat dalam menjayakan program ini. Okey. Terima kasih. Jiwa positif kerana Peserta. seni budaya bangsa jadi amalan, cetusan idea masyarakat gemilang. Pusat aktiviti warga emas kampung Teluk Menegun. Power. Kami berjuang bersama bina masyarakat progresif demi negaraku Malaysia. Dari seluruh pelosok desa, warga emas kurang upaya di sana, membina masyarakat penyayang, iringan doa kesejahteraan, senyuman bangsa rencana kehidupan demi mencurah kebajikan, ekonomi dipertingkatkan, kesunyian Sejauh ini bagi anugerah disingkirkan, kehadiran penuh adalah kebahagiaan Puan diidamkan. Fadiyah binti Muhammad. Negara kehidupan cerah, aspirasi generasiku. Pusat aktiviti warga emas kampung Teluk Menegun. Bawel, kami berpayung di bawah panggilan Bawel. Tahniah Ahmad, tahniah. Kami berjuang Baik. bersamamu. Bawel, Inspirasi, sumber inspirasiku. Malaysia. Okay. Pusat aktiviti warga emas kampung Teluk Menegun. Kami berpayung di bawah panggilan Bawel. Okay. Kami berjuang bersamamu. Demi negara Malaysia.